Seorang Ustaz Mutawif kata isinya penipu sebab tunjukkan UPT 2 lain. Kisah seorang Ustaz Mutawif bersama isterinya. Cerita ni bermula, mereka ni dah berkahwin selama 9 tahun. Ialah dia kan seorang Ustaz Mutawif yang setiap tahun, hampir setiap bulan pergi menunaikan umrah. Pergi selalu bawa jemaah dekat sana, berdoa selalu di tempat-tempat mustajab. Minta jemaah sama-sama doakan juga untuk cahaya mata mereka 9 tahun tahu. Mereka menanti zuriat. Satu hari, isteri balik rumah, bawa 2 kotak susu lah. Susu protili untuk isteri dan juga suami, mama to be dengan papa to be. Nak start minum susu tu, banyaklah fikir, kenapa nak kena minum susu, apa kebaikan susu ni. So dia pun bawa lah suami jumpa dengan Dr. Mo kan, perkenalkan susu. Kenapa susu ni, susu protili mama to be ni untuk isteri, kenapa susu protili papa to be ni untuk suami. Dan Dr. Mo terangkan satu-satu. Kemudian Dr. Mo guide lah apa yang perlu mereka buat supaya mereka faham lah, bukan sekadar minum saja tapi ada tips yang perlu mereka buat. 2 bulan tahu mereka minum secara berterusan. Satu hari isteri ni dilipirit dalam 2 ke 3 hari lah, lebih daripada sehari macam tu. So dia cakap lah, abang, ni ayang dah lewat dah period dah 2 hari. Lepas tu ayang ada buat test ni. Abang nak tengok tak test ni? Dia tunjuklah dekat suami dia. Kan, so Ustaz Mutawif ni pun tengok, hey, you menipu. Dia kata, you menipu. Sepanjang kita kahwin, kita tak pernah dapat 2 lain macam ni. Dia kata, isteri dia penipu. Macam mana Ustaz tu cakap isteri menipu kan? Okey, tak apa. Kalau you tak percaya, jom kita jumpa Dr. Mo untuk tengok kenapa 2 lain. Apa yang berlaku dengan diri dia sampai boleh jadi 2 lain tu.